Selepas anda login, anda akan dibawa kepada halaman utama Supplier Post. Dan untuk anda tukar password akaun anda perlu pergi ke bahagian kanan atas di bahagian profile, seterusnya pergi kepada Change Password. Anda akan dibawa kepada page ini dan seterusnya isi password anda yang telah anda sign up sebelum ini. Seterusnya pergi pada New Password dan type password yang baru anda yang ingin anda tukar. Dan untuk confirm password, type sekali lagi password baru anda. Seterusnya, klik Save. Baik, sekiranya keluar sukses, maka pertukaran password anda sudah berjaya. Itu sahaja untuk penukaran password. Kita pergi kepada yang seterusnya. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi kami dengan menekan tombol Contact Us dan seterusnya hubungi kami melalui aplikasi WhatsApp.